Antara item emas 100 gram seperti yang ada dalam tangan saya ini yang mana bernilai lebih kurang RM57,000 ataupun dengan sekeping hartanah yang mana mempunyai nilai lebih kurang yang sama. Mana satu yang lebih bagus? Okey, tonton video saya ini untuk dapatkan ilmu tentang emas dan juga kewangan. Yang sebenarnya, emas dan juga hartanah adalah satu benda yang sama, iaitu kedua-duanya ialah aset dan juga untuk disimpan dalam jangka masa yang panjang. Tetapi ada satu perbezaan yang paling ketara di antara item 100 gram emas dan juga dengan sebidang tanah walaupun nilainya sama. Yang pertama, perbezaannya ialah dengan emas, anda boleh kumpul secara sedikit demi sedikit. Anda boleh beli segram demi segram, top up 10 gram, kemudian tambah lagi, sehinggalah anda ada 100 gram yang mana nilainya lebih kurang sama dengan sebidang tanah. Tetapi untuk tanah, anda tidak boleh beli sedikit demi sedikit dan juga anda kena ada modal yang besar. Tidak boleh anda pergi untuk beli tanah, nak beli semeter dulu, kemudian 2 meter, kemudian 3 meter, ataupun nak beli satu kaki persegi dulu, kemudian 2 kaki persegi, kemudian tambah di kemudian hari. Tak boleh, tetapi benda itu kita boleh buat dengan emas. Walaupun kedua-duanya ialah aset, tetapi emas ialah satu-satunya aset yang mana anda boleh beli secara sedikit demi sedikit. Kemudian yang paling penting, simpan emas ni sangat mudah dan straightforward. Anda tidak perlukan geran ataupun sijil ataupun upah simpan, anda boleh simpan dengan sendiri. Tetapi untuk membeli sebidang tanah, anda perlukan lawyer. Di situ ada legal fee dan juga ada lagi cukai-cukai tanah yang mana anda perlu bayar secara tahunan untuk mengelakkan daripada dikenakan denda. Jadi, kalau anda ada duit sebanyak RM57,000, apa yang anda akan buat? Sama ada pilih emas ataupun pilih tanah.